Kita tengok dekat kita go through takrif kias Tengok dekat page 43. Okay. So kias lughatan takdiru syai' ala mithal syai'in akhar ka takdiril qumash ala mithalil mitr mathalan. So kumash siapa Korang tahu? Tak tahu kumash apa. Tak tahu kumash apa. Tapi tak apa. قياس في اصطلاح المناطق قول مؤلف من القضايا متى سلمت لازم عنها لذاتها قول آخر. So kias ni dia kena made up of at least dua qadiyah. The first qadiyah kita panggil dia sebagai muqaddimah sughra. Muqaddimah ni is another name untuk qadiyah. Okay, qadiyah ni banyak nama. Ingat tak? Dia ada qadiyah, dia ada muqaddimah, natijah, ada khabar, ada apa lagi tak tahu. Okay. So ini kias fi istilah al-manatiqah qaulun muallaf min al-qadaya mata sulimat ai mata sulimat al-qadaya. Kalau dua-dua qadaya tu ataupun dua-dua qadiyah tu sulimat, yakni dia disahihkan ataupun dia bertetapan dengan realiti, lazima anha lidatiha, dia akan mengeluarkan qaulun akhar, which is the natijah. So qaulun akhar kat sini is natijah. Okay. So qadaya dia tengah rujuk kepada dua benda. First is muqaddimah sughra, second is muqaddimah kubra. Qaulun akhar is natijah. Okay, so sekarang dia akan syarahkan takrif. Makna takrif al-murad bil qaul. So ini kan. So sini. Okay. Ni dah jelas Kalau orang tanya mantik tu belajar apa, dia takkan keluar daripada tasawur dengan tasdik. Lepas tu korang bacakan tasawur, kulliyah, jala khamsah, takrif, tasdik, qadiyah dengan kias. Dah. Senang je, simple. Mantik dia takkan keluar daripada ni. Cuma berapa dalam korang nak selam. Okay. Okay. Boleh bacakan dia takrif. Apa tu al-kias? وتقدير شيء على مثال شيء آخر Ini dalam manatika. قال منطقة وقول مؤلف من قضايا متى سلمت ندم عنها لذاتها قول آخر مؤلف من آه. القضايا آه. متى سلمت ندم عنها لزم عنها لذاتها ذاتها قول آخر قول آخر. Sorry nanti. tahu. So sekarang apa dia punya muallif nak buat is dia nak syarahkan ta'rif. So al-murad bil qaul. So ni. Apa maksud al-qaul? So ni kita bawa pergi sini. So al-qaul. Apa tu al-qaul? Cakap al-qaul. هو ما يشمل الملفوظ والمعقول وهو خاص بالمركب من المناطق ما يشمل الملحوس معقول والمعقول. Okay, lepas tu apa? وهو خاص بالمركب آه. عند المناطق. عند المناطق وهو خاص مركب بالمركب عند مناطق المناطق. Okay. So call ni dia ada banyak tau. Dekat dalam setiap fan ataupun dekat dalam setiap ilmu, call tu ada tarif yang berbeza. Kalau kita tengok dekat ilmu Nahu, tarif call tu beza. Tengok dekat ilmu Balaghah, tarif call tu beza. Tapi dekat tarif mantik, yang maksud dekat call kat sini is murakkab. Murakkab ni dia opposite of apa? Dia ada mufrad dengan murakkab. Okay? So ini dia punya opposite. Kira dia the opposite of is not mufrad. Faham? So murakkab ni dia made up of, simply said dia made up of dua mufrad. Senang kata, murakkab is made up of dua mufrad. So sebagai contoh, ihsan mufrad, Farhan mufrad, Farhan jalisun murakkab, ihsan jalisun murakkab, Isyraq qaimun murakkab. Okay? So ni maksud. Dekat dalam ilmu mantik, al-qaul ni dia hanya untuk murakkab je. And memang betul lah kalau kita tengok qadiyah, qadiyah tak pernah ada mufrad. Semua qadiyah is sentence, which is apa? Murakkab. Dia made up of apa dengan apa? Maudhu dengan mahmul. So kalau dia ada maudhu dengan mahmul, maksud dia murakkab lah. Kalau dia maudhu sahaja, dan dia mufrad. Kalau dia mahmul sahaja, dan dia mufrad juga. Okay, so ni dah faham Second part of the ta'rif dah faham wa huwa khasun bil murakkab dan manatiqah. Yashmilu al malfus wal ma'kul. So apa tu malfus?
Apa malfuz? Ha? Yang terlepas. Yang terlafaz. Okey? Betul. Malfuz tu kira yang terlafaz. Makul tu apa? Yang masuk akal. Dia bukan masuk akal. Dia perkara-perkara yang ada dekat dalam akal. Soal kalam ni, dia ada dua macam. Kalam lafzi dan kalam nafsi. Kita ni sebelum kita nak cakap benda, mesti kita dah cakap dekat dalam hati kita. Faham? So tu maksud makul. Tapi kat sini makul ni maksud, nak cakap apa eh? Dia punya correct term is intelligencery. I'm not tak sure. Intelligent something lah. perkara yang perkara yang diboleh, kalau nak terjemah dalam bahasa Melayu, perkara yang boleh diakalkan, perkara yang boleh diakalkan ataupun the things that you can conceptualize. Oh. Things that you can conceptualize, tu makul lah. uh, so bila kita kata call, call ni dia include malfuz dengan makul. Yashmilu al malfuz dengan makul, and indal manatikah dia khasun bil murakkab. So ni dah clear eh. So takrif call dah clear. Muallaf. Okay. Okay, apa explanation of muallaf? Cakap apa? Murakkab apa? مركب على هيئة مخصوصة من قضايا Ala hayati maksusati من قضايا المراد بالجمع في قضايا ما فوق الواحد. minal qadaya. Okay. Apa? Mukarrab lah. Ni murakkab ala hayatin maksusah minal qadaya. Betul tak? Okay. Murakkabun ala hayat maksusah minal qadaya. Murakkab dia terbina ala hayat dalam segi bentuk yang khusus daripada segi qadaya. Faham? So bila kita datangkan dengan muallaf, muallaf tu maksud dia ada segi bentuk yang khusus. So misal kata kalau kita nak buat buku, kita letak cover page dekat depan. Lepas tu kita letak apa? Content page. Lepas tu baru kita letak isi punya page, baru kita letak dia punya ending page. So tu maksud ala hayat maksusah. Dia order. Dia ada order. Dia ada order yang tersendiri. Dia ada order yang terkhas daripada qadaya. Tu maksud muallaf. Murakkab ala hayatin maksusah min al-qadaya. So qadaya kat sini, kat sini al-qadaya. Apa maksud al-qadaya? آه، Apa maksud qadaya? Kalau yang termin Dia jamak untuk Qadia. dia jamak untuk qadiyah. So tak ni qadaya kan? Al-murad bil jam'i fi qadaya ma fawqa al-wahid. So ma fawqa al-wahid. Oh. Faham tak? So qadaya kat sini walaupun dia dalam bentuk jamak, and kita dah belajar tilmidun satu budak, tilmidani dua budak, tilmiduna ataupun talamis tiga budak. Faham? So biasanya kalau dia talamis ataupun tilmiduna, dia 3 and above. Tapi dekat sini qadaya is 2 and above. Okay? Okay, kita datangkan dengan example qadiyah pula. Qadiyah singular kan? Satu. Satu qadiyah. Kalau dua qadiyah apa? Qadia tadi. Qadiyatani. Tiga qadiyah? Qadia. Qadaya, betul. Betul. Tapi itu dari segi nahwu. Nah. Tapi dalam perspektif mantik, jamak is ma fawqa wahid. Dekat dalam mantik je. So bila dia cakap kat sini qadaya, qaulun mu'allafun minal qadaya, satu kata-kata yang terbina daripada qadaya, maksud yang paling kurang dia kena ada lebih daripada dua. Ma fawqal wahid, dia kena lebih daripada satu. So tu maksud dia. Qaulun mu'allaf minal qadaya. Okey. Dah fayashmilu al mu'allaf min qadiyatain. Fayashmilu al mu'allaf min qadiyatain. So bila dia kata al qadaya, dia yashmilu ma fawqa wahid kan? Maksud kalau ada dua qadiyah, dia yashmilu ke tak? Dia yashmilu. Pasal isnani is fawqa wahid. Faham? Two is more than one. So apa-apa yang more than one, it counts under qadaya. So maksud kalau dekat dalam kias tu ada dua qadiyah, then kita boleh count it as qadaya. Okay. Nampak? Fayashmilu al-mu'allaf. So bila dikata mu'allaf ni, al-mu'allaf min al-qadaya, al-mu'allaf min al-qadaya, fayashmilu al-mu'allaf min al-qadaya
Qadiyatan. Qadiyat ini maksud satu kias yang ada dua qadiyah je. Satu kias yang ada dua qadiyah kita panggil ni sebagai apa? Al-qiyas apa? Al-basit. Okay? Kalau dia more than dua, maksud dia three and Al-Qiyas At-Tawil. kan? Dia kan kias atau will. Kat sini ada. Serius. Oh, ada dah. Boleh je. Boleh lah. Kias al-basit dengan kias al-murakkab. So kias al-basit dengan kias al-murakkab. Jadi kalau dua ini Qiyas Basit. Faham? So kalau dekat dalam satu kias tu ada dua qadiyah je. Sebab sebagai contoh yang tadi, al-alam hadis wa kullu hadis, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Dia ada dua je kan. Kita panggil tu sebagai kias basit. Pasal dia ada Simple. dua, pasal simple. Pasal dia ada dua qadiyah je. Tapi kalau dia ada more than dua qadiyah, sebagai contoh, tengok dekat next line. Misal, misalul murakkab Muhammadun mujtahidun. Okay? Okay, kita cakap ni je lah. Kita just uh, tulis uh, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. So ni dia ada dua. Satu, dua. Baru dia dapat apa? Al-alam apa? Hadis. Hadis. Okay. So ni tak kira sebagai qadiyah. Ini kira natijah. Ini kira apa? Qaulun akhar. Ni qaulun akhar, bukan part of the punya kias. Basit. So ni basit. Oh, Kalau murakkab apa? Alif Muta. Al-alam. Okay. Al-alam. Okay. Macam ni. Sama juga al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir hadis. Wa kullu hadis la budda lahu min muhaddis. Okay, korang tahu hadis apa tak? Jadi aku cakap hadis tu hadis tu apa tak? Dia exist. Kah. Cakaplah tak tahu hadis tu. Hadis tu maksudnya baru. Okay. So dia ada dua tau. Qadim dengan apa? Ehsan dah belajar ni. Tadi. Hadis. Bukan hadis Dia. Kalau hadis ni ilmu. Kalau Ilmu. Okay. dia. Tapi kalau hadis with a ha, ini kira baru. Qadim ni kira lama. Lama bukan maksud dia dah lama ada. Tapi kalau kat sini dia dah sedia ada. Azali. 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 Sedia ada tu apa? Maksud dia sentiasa dah ada. Baca Okey. sini lah. Tapi kalau hadis ni dia baru. Maksud baru apa? Dia baru ada. Baru ada. Baru ada maksud dia apa? Baru, baru ada maksud dia dulu dia tak ada tapi sekarang dia ada. Itu maksud hadis. So bila kita kata alam, alam ni apa? Sorry, alam apa? Alam. Dunia. Makhluk. Apa? Alam. Okey, betul makhluk. Tapi dia tak betul 100 over 100 lah. Alam ni takrif dia apa? Kullu ma siwallah. Okay. So alam ni maksud dia apa? Setiap apa yang selain daripada Allah kita panggil ni sebagai alam. So kita ni alam ke tak? Kita ni kira alam juga. Okay. So alam, semua alam. Alam bila kita cakap alam, alam ni maksud setiap benda yang selain daripada Allah. Setiap benda yang selain daripada Allah ni mutaghayyir. Dan setiap benda yang mutaghayyir dia adalah benda yang baru. Faham? Make sense tak? Benda yang bertukar baru. Korang agree ke tak agree? Okay, kenapa? Kalau Ana disagree, Habis. okay, boleh tak? Boleh tak kalau benda yang bertukar dia sedia ada? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau Ana nak cakap tak boleh, boleh tak? Boleh. Kenapa? Kenapa? Okay, dia cakap gini, okay? Benda yang benda yang bertukar dia tak boleh qadim. Dia kena hadis. Kenapa? Misal kata macam ni kan. Sekarang pen ni tengah tak bergerak. Okay? Kalau dia bergerak kira dia benda baru. Maksud pergerakan tu,
pergerakan tu adalah benda baru. Pergerakan tu kira dulu dia tak ada tapi sekarang dia ada. Sekarang dia ada. Tapi sebelum ni dia tak ada. Faham? Sekarang dia tak ada. Oh, betul. Faham? So bila ada penukaran daripada gerak, daripada diam pergi ke gerak, lepas tu daripada gerak pergi ke diam, maksud dia benda baru lah. Pasal kalau dia sedia ada, dia akan constantly stay in that state. So, the only thing that is sedia ada ataupun qadim cuma Allah. Everything else dekat dunia ni is hadis. Dah. Faham? Tak lah, tapi kita dah jauh daripada situ. Okay, so alam mustaghayyir. Faham? So, dah faham the statement? Alam kira maksud apa? Kullu masih wallah mutaghayyir. Setiap apa yang selain daripada Allah adalah benda yang berubah. Dan setiap benda yang berubah adalah hadis. Faham? Itu maksud mata sulimat. Mata sulimat maksud kita kena proof yang ni betul ke tak? Kenapa alam mutaghayyir? Ini betul ke tak? Kenapa kullu mutaghayyir hadis? Baru kita kalau dua-dua ni betul, faham? Kalau kita boleh proof the validity of both of these qadiyah, baru kita boleh taslim dengan natijah dia. Okay? Dah faham? So, kias ada dua macam. Ni lagi satu benda kena ingat Kita dari belajar takrif je, takrif je. Lepas tu dah habis. Ni pun kena ingat. Kias ada dua macam. Kias basit dengan kias murakab. Kias basit is made up of apa? Dua qadiyah aja. Tapi kias murakab is made up of three or more. Ataupun more than two. Okay? Okay. Bla bla bla. Ni semua tak ya. Dah. Macam ni. Masih. Kalau memang belajar syak habis. Saya tak ajar. Tak tahu lah. Dia tak berhenti. Tak tahu lah. Tak. Tak rasa buat. Tak. Astagfirullah. Tapi, tapi ini arif lah. So, kalau korang nak save, just hafal takrif lugatan istilahan je. Okay, pasal kira kalau dekat Azhar pun, diorang takkan lari daripada takrif. Akan keluar takrif. Okay. So, lugatan apa tadi? Takdiru syai' bimithali syai'in akhar. Kalau istilahan, qaulun mu'allaf minal qadaya. The first part ni korang dah faham tau? Qaulun. Dah faham ke belum? Dah tak nak acuk sendiri. Qaulun dah faham. Mu'allaf dah faham. Minal qadaya. Qadaya tu apa? Mata sulimat lazimah anha lidatiha. Okay, mata sulimat ni kita explain sekarang Mata sulimat maksud tengok dekat sini Kalau kita boleh proof yang alam mutaghayyir ni betul and kita boleh proof yang wa kullu mutaghayyir ni hadis, maka lazima anha li zatiha qaulun akhar. Dia akan keluarkan satu lagi qaul which is natijah dia. And this pun dia kena betul. Pasal dia ikut kebetulan qadiyah yang ini dengan qadiyah yang ini. Faham? Dah, itu je untuk hari. Boleh? Boleh. Korang belajar khitabah, jadal, safsata dengan syair. Belajar tak? Ha? Apa ni? Kita dan kau Belajar ke tak? yang Mana ni? Toba Aku kat di sini. Aku kat di sini dah di sini. Okey, tak apa, tak apa. Kalau tak belajar, tak belajar. Kalau Ustaz kan, Ustaz Anila, dia kalau tu tak ada dulu buku. Lepas Okey. dia jump yang pakai notes tu. Okey. Masa dia patah balik buku untuk yang takrif untuk Kias iktirani tu. istisnaian. Sudah habis. Okey, betul. Kira kan most pakai notes. Okey dah. Kalau notes insya-Allah Saya cakap dia nak pendek-pendek. Macam nanti dia rumah kan. 30 markah. Okey, tak apa. Cerita lah SA cerita tu macam bukan Balik. Nanti dia buat tu. Tolong lah. tak itu si Tak A kalau si Si A mana dah mati. oh I Dah kerja dah. oh tinggi je Dah tak habis sekolah dah. Tak apa dah. Okey. aku tak bawa untuk markah Okey, kita go through yang last part ni. Wa qawluhu lazima anha ya'ni anna al-qiyas mata sullima dekat page 44. boleh pun Dekat last line. Wa qawluhu lazima anha ya'ni anna al-qiyas mata sullima. Faham? Kias ni apabila dia ditaslim, apabila dia ditaslim ni maksud kita berserah dengan ketepatan dan kebetulan that statement. Faham? So kias ni kalau kita kata dia betul, mata sulima yastalzimu sidqun natijah lidatihi. Faham? Maksud dia apa? Maksud dia tadi macam Ana cakap, kalau kita agree yang qadiyah muqaddimah sughra ni betul dengan muqaddimah kubra ni betul, maka kita kena agree yang natijah dia kena betul. Faham?
So tu maksudnya. Matasul lima yastalzimu. Dia akan mengakibatkan sidqun natijah. Faham? Kalau kalau the first qadiyah is sadiq and the second qadiyah is sadiq, dia akan mengakibatkan wajib natijah dia kena sadiq. Kalau the first natijah sadiq, habis the second natijah is kadhib, dia akan mengakibatkan the natijah is kadhib. Kalau repeat lagi ya. Kalau the first qadiyah is sadiq, habis the second qadiyah is kadhib, dia akan mengakibatkan the natijah to be kadhib. Okay. Dia kena dulu sadiq. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubrah, dua-dua kena sadiq. Barulah kita akan dapat natijah yang sadiq. Okay, faham? Boleh. La 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 la. Okay, dah. Tu je. InsyaAllah. So hari ni kita just belajar kias. This one. This one. Kalau mu'allaf minal qadaya, dah. Kau nak proceed lagi ke tak? Bisa. Boleh proceed lagi. Kita boleh Sekejap eh. So, start the class ke? tak. Hmm. Uh, Kesamul kias. Ustaz Alena ada go through muhtarar satu ta'rif tak? Tak ada. Betul tak keluar muhtarar satu ta'rif? Dan yang tak ada. Tak. Tak ada ya. Tak. Dan kita skip lah. Dia Tapi tak- tarif make sure dah clear. Okay dah. Kalau Terus gini masuk tu syakir. tu masuk Syakil. Ah. Aqsamul Qiyas tak ada. Oh itu masuk. Istisna'i dengan iktira ni. Ah. Okay. Tapi itu last. So masuk Last. syakir dulu baru masuk yang taksam. Macam pelik sikit. Oh. Susah. Masa asal kan itu belajar. Betul. Betul. Okay. Dah ni gambar lu. Lepas tu kita go. Kan juga. Ada kelas. Saya kedua belajar. Ashbadu. Tanya Ustaz Lina. Jadi, tanya Ustaz Lina. Okay. Dia ada syakil dengan apa? Dari satu. Ni. Syakil dengan Syakir Ustaz, serius. syakil dengan last tu benda. Last tu benda. Baik, baik. Tak, beri lah. Ada yang ni, Ustaz. Syakil Then, dengan dorok. Oh, Juruk. Duruk. Korang dah belajar duruk belum? Ada. Belajar duruk kan? Kita touch the surface je ni. lawan dia kelas ni Ah, Kan? Ya. Ya. Oh. Main lagi iPad. Benar tak? Main iPad hanya pas. Dah tak pandai tu. Pas tak pernah. Kecil. Okay. Okay, first kita go through Al-Hudud Al-Hudud ada 3 macam. So, tiga pula. Ni. So, dia ada Haddul Asghar. Oh, Dia ada Haddul Akbar the outside. dengan Haddul Awsat. Okay. So, Haddul Asghar, Haddul Akbar dengan Haddul Awsat. So, kita nak bezakan antara Haddul Asghar dan Haddul Akbar. Abdul Akbar selalu first. Betul, selalu first. Haddul Akbar, Second. Haddul Awsat Yang sama mungkin betul. yang sama betul tentu. Okay. Dalam kias dia ada 2 qadiyah kan. Yang ada Haddul Asghar kita panggil sebagai muqaddimah. Semua. Yang ada Haddul Akbar kita panggil sebagai muqaddimah kubra. Okay. So, kita ada ni kan. Ihsan jalisun. Kullu jalisin Handsome in. sakinun. Oh, second. Sakin kira diam.
Ihsan. Sakin. Sakinun So, dekat sini kita identify dulu. Mana satu mukadimah sughra dan mukadimah kubra. First sugra, second Okay, so ini mukadimah sugra. sughra. Yang ini mukadimah Kubra. kubra. So, mukadimah sughra, okay. Ihsan pula. Mukadimah sughra ada apa? Astaghfirullahaladzim. Apa? Mukadimah sughra ada maudud dan mahmul. Betul, dia ada maudud dan mahmul. Tapi dia ada dekat setiap kias dia ada had tau. Ada Askara. asghar. Hadul asghar mana satu? Ihsan. Ihsan. Okay. So ini hadul asghar. Had asghar. Okay, lepas tu jalisun apa? Ada also. So senang. Hadul awsat ni paling senang. Hadul awsat ni kalau dia repeated je kira dia hadul awsat. Okay. And nama dia mukadimah sughra pasal dia ada hadul asghar. So sakinun ni apa? Had akbar. So nama dia mukadimah kubra pasal dia ada hadul akbar. Okay. Okay, so korang dah faham hadul asghar, dah faham hudud. Okay, hadul asghar, hadul awsat dengan hadul akbar. Kalau Ana cakap macam ni, jalisun ihsanun wa kullu jalisin sakinun. Okay. Kullu jalisin ihsanun. Sorry. Cakap. Ba'du jalisin ihsanun wa kullu jalisin sakinun. Okay, identify mana satu dia punya hadul asghar, hadul awsat dengan hadul akbar. Abdul Azkar. Ihsan. Okay, hadul awsat, Jaris. hadul akbar. Sakin. Okay. Oh, kira kan Abdul Azkar dengan Abdul Akbar tu dia tak kisah arrangement dia kat mana. Betul. So ini penting. Pasal nanti dekat syakil dia orang akan tukar-tukar. Okay. So bagus yang anta dah faham benda tu. Sekarang nak faham syakil senang je. Syakil ni dia tengok dekat mana placement hadul awsat dia. Syakil ni, okay, nak ingat syakil senang je. Syakil, Azad berapa? 8. 8 ya. Okay, syakil berapa minit? Berapa minit? 17 minit. 17 minit. So syakil ni kayak gini je. Syakil tengok hadul awsat je. Hadul awsat. Okay, dah. Syakil tengok hadul awsat. Tengok hadul awsat dia dekat mana? Sughra dengan kubra. Okay. Kalau hadul awsat dia maudu'an fi sughra, mahmulan fi kubra. Dia syakil berapa? Wish. Tak ingat. Dia syakil rabi'. Syakil awal lagi. Korang ingat satu syakil tu. Okay. Habis. Syakil awal. Sama ni. Okay, dia punya hadul awsat is dekat mahmulan. Hadul awsat dia is mahmulan fi sughra. Fi sughra tu apa? Fi muqaddimah sughra. Dengan maudu'an fi muqaddimah kubra. Ni semua kena ingat tau. Kira semua ni kena ingat tau. Untuk faham syakil kena faham ni. Jadi Maudhu' mahmul semua kena faham. Mahmulan sugra kira kan sugra dia second. Tak faham. Tak. Mahmulan fi sughra maksud hadul awsat dia dekat muqaddimah sughra is mahmul. Oh, Hadul awsat dia dekat muqaddimah kubra is maudhu'. oh. Sebagai contoh, Kau diam. al insanu panin. Panin tu maksud apa? Tahu. Panin Dia destroy. Tak kekal. Al insanu fanin. Wa kullu fanin laisa bibaqin. Wa kullu fanin laisa bibaqin. Fa al insanu laisa bibaqin. Faham tak? Laisa bibaqin.
So sebagai contoh, hadul awsat mahmulan fi sughra. Oh, okey. Okay. Mana? Find dia dekat Ini apa? Maudhu ke mahmul? Ini apa? mahmud. Mahmul. Oh gitu. So syakal awal, first step is kita kena identify mana hadul awsat. The first step in each case kita kena identify mana hadul awsat. So kat sini is panin lah. Panin kan? So lepas tu kita tengok dekat depan sughra. Okay, sughra Dekat sughra dia al-insan fanin. Fanin ni apa? Dia dekat maudhu ke mahmul? Mahmul. So ni dah tick syakal awal. Dah tick this syarat. Maudhu'an fi kubra. Kita tengok dekat mukadimah kubra dia. Wa kullu fanin laisa bibakin. Faham? Fanin Maudhu. maudhu ke mahmul? Maudhu. Maudhu so datang awal kan. So dia tick maudhu'an fi kubra. Maka yang inilah kita panggil syakal awal. So apa tak ada syakal awal? Makana haddul awsat apa? Mahmulan fi sughra. Mahmulan fi sughra dengan maudhu'an fi kubra dah. Itu syakal awal. Aku nak senang kena hafal lah. Ah. Ingat lah ni. Tak, tapi kalau korang hafal syakal awal, korang dah hafal syakal lain. Okay? Ada berapa syakal? 4. Ada 4 syakal. Tadi 10. Saya habis dah tak boleh dengar. Okay? Kat sini orang boleh faham. Pasal dia ustaz ni. Pasal tak konsentrate. Okey. Tak aku. So syakal sani senang. Syakal sani apa? Syakal sani. Okay, kita tulis ni Syakal sani makana al-haddul awsat sama juga. Balik. Bukan. Okay. Ingat syakal sani. Okay. Syakal awal dah hafal kan? Dah. Apa? Al-haddul awsat makana apa? Mahmulan fi sughra wa mawdu'an fi kubra. Okay. Anda yang tulis Mawdu'an fi sughra wa mahmud. Okay. Ihsan. Syakal awal apa? Makan al-haddul awsat. Mahmudan fi sughra. Dengan Mawdu'an fi kubra. okay, good. So, sekarang syakal sani punya turn. Syakal sani apa? Makan al-haddul awsat Mawdu'an. mahmulan. Mahmulan fi sughra, mahmulan fi kubra. Oh. So, Dulu mahmud. contoh al-alam mutaghayyir Al-alam mutaghayyir wa kullu hadis mutaghayyir. Oh. Faham tak? Faham. So mana dekat sini mana satu dia punya hadil awsat? Mutaghayyir. Mutaghayyir dia punya hadil awsat. Mahmul. So dekat sughra dia punya hadil awsat is dekat mahmul. Kalau kita tengok dekat kubra dia punya hadil awsat is sama juga dekat mahmul. Faham? Hadil awsat ni senang je. Al-mutakarrir ataupun al-mukarrar fi al-qadiyatain. Benda yang di-repeated dekat dua qadiyah tu. So syakal sani makan hadil awsat apa? Mahmulan fi sughra dengan mahmulan fi kubra. Dah. Faham tak? Okay. So sekarang kita repeat balik. Syakal awal tu apa? Syakal awal tu apa? Farhan. Kana mawdu'an fi sughra. Makan apa? Makana haddul awsat mawdu'an fi sughra wa mahmulan fi Mahmulan. Salah. Mahmulan fi sughra. Dengan apa? Mawdu'an fi Fugra. Fugra pula. Fi kubra. Okay. Ihsan. Syakal sani apa? Makan al-hadu awsat. Okay, aku dah asal mahmulan fi sughra wa mahmulan fi kubra. Okay. So kalau syakal sani siapa? Apa ni? Mawdu'an fi sughra wa mawdu'an fi kubra. Betul. So syakal salis makan hadul awsat apa? Mawdu'an fi Mawdu'an fi sughra dengan mawdu'an mawdu'an fi kubra. fi kubra. So macam mana kita nak tulis ni? Kayak gini. Al-mutaghayyir ni tak selesai betul Alam. Tu alim ke alim? Alam. Alam. Alam Kullul mutaghayyir alam. Lepas tu wa kullu al-mutaghayyir hadithun. So ini syakal salis. Kullu mutaghayyir alamun, kullul mutaghayyir hadithun. So ini syakal salis. Makana hadul awsat apa? Mawdu'an. Mawdu'an fi kubra dengan Mawdu'an. mawdu'an fi sughra dengan mawdu'an fi kubra. Dah faham Okay, syakal rabi' apa?
مرفوعا. Betul. So Syakir Rabi is موضوع في صورة موضوعا في الصغرى محمولا في كبرى. موضوعا في صغرى dengan mahmulan fi apa? كبرى. Kubra. So ni contoh dia apa? Kullul mutaghayyir عادي. alam. Lepas tu wa kullul hadisi mutaghayyir. Okay. Tengok. Ni dia punya hadil awsat is the opposite of ini syakal apa? Ini syakal apa? Syakal rabi'an. Kalau syakal awal al-alam. Al-alam تغير. mutaghayyir. Lepas tu wa kullu apa? كل تغير Mutaghayyir hadis. Okay, tengok dia punya ni. Dia punya hadil awsat. Dia opposite je. So kalau dekat syakal awal, dia punya hadil awsat is dekat mana? Syakal awal mahmul dekat sughra. Lepas tu hadil awsat dekat kubra dekat mana? موضوع. Maudhu. Beza dengan syakal rabi', dia punya hadil awsat dekat sughra is dekat apa? Dekat maudhu ke mahmul? موضوع. Maudhu. Kalau hadil awsat dekat kubra dia apa? Dekat maudhu ke mahmul? محمول. Mahmul. Faham? Boleh ingat? So syakal rabi' dia apa? Makan al-hadul awsat maudhu'an fi sughra محمولا mahmulan fi kubra. Okay, so sekarang kan each of korang kena sebut all the syakal punya tarif. Okay. Lepas tu kita habiskan lah. So hari ni kita belajar syakal je. Durub next time. Durub lagi senang. Okay. Kalau dah faham syakal, insyaAllah dia faham durub. Okay. So, okay, kita start dengan Farhan dulu. Farhan, apa takrif syakal awal? ما كان حد أوصل محمولا محمولا في محمولا في صغرى Ya. وموضوعا في كبرى. Okay. Syakal tani apa takrif dia? ما كان حد الأوسط محمولا في صغرى ومحمولا في كبرى. Okay, apa takrif syakal salis? ما كان حد الأوصل موضوعا في صغرى وموضوعا في كبرى. Okay, apa takrif syakal rabi'? كان حد الأوسط موضوعا في صغرى ومحمولا في كبرى. Okay, apa takrif syakal awal? ما كان حد الأوسط محمولا في صغرى وموضوعا في كبرى. Takrif syakal sani? ما كان حد الأوصل محمولا في صغرى ومحمولا في كبرى. Takrif syakal salis? ما كان حد الأوسط موضوعا في صغرى وموضوعا في كبرى. Syakal rabi'? ما كان حد الأوصل موضوعا في صغرى ومحمولا في كبرى. Dah habis. Senang. Senang kan nanti?